Bayangkan, kita selalu bangga dengan Melaka dan Sriwijaya. Tapi bagaimana kalau saya kata, ada tamadun lebih tua, tersembunyi di Kedah? Inilah kisah tamadun Kedah Tua dan Sungai Batu, yang mungkin tamadun tertua di Asia Tenggara. Dan selama ini, ia hampir langsung tak muncul dalam buku teks. Sekitar tahun 2007, pasukan arkeologi mula menggali kawasan ini secara sistematik. Sedikit demi sedikit, mereka menemui lebih 90 tapak. Tapak peleburan besi, pelabuhan sungai, bangunan pentadbiran dan upacara. Tarikh karbon menunjukkan, sebahagiannya bermula sekitar abad ke-6 sebelum Masihi. Ini bermakna, ketika Melaka masih beratus tahun lagi untuk wujud, Kedah Tua di Sungai Batu sudah memproses besi dan berdagang dengan dunia luar. Ramai sarjana berpendapat, inilah tamadun tertua yang setakat ini ditemui di Asia Tenggara. Antara penemuan paling penting, peleburan besi dalam jumlah yang besar. Ini bukan bengkel kecil-kecilan. Kedah Tua mungkin pengeluar besi utama rantau ini. Membekalkan senjata, alat pertanian, dan barangan dagangan kepada pedagang asing. Sungai Batu terletak berhampiran pesisir, dengan rangkaian sungai menuju ke laut. Gunung Jerai di hadapan menjadi mercu tanda pelayaran untuk kapal-kapal asing. Pedagang India, Arab, dan kemudian China, dipercayai singgah di sini untuk mendapatkan besi dan hasil bumi rantau Nusantara. Dalam sumber India dan Arab lama, kita jumpa nama seperti Kadaram. Ramai sejarawan mengaitkannya dengan Kedah Tua. Ini menunjukkan, pelabuhan di sekitar Sungai Batu bukan pemain kecil, tetapi dikenali di peringkat antarabangsa sebagai pusat perdagangan penting. Selain tapak industri, ditemui juga struktur yang dianggap sebagai tapak ritual. Ini memberi petunjuk wujudnya sistem kepercayaan, pentadbiran, dan masyarakat terancang. Kedah Tua bukan hanya kilang besi, tetapi sebuah tamadun dengan budaya dan dunia rohaninya sendiri. Lama-kelamaan, sungai mula cetek oleh kelodak, laluan dagang berubah. Kuasa-kuasa baharu seperti Sriwijaya dan kemudian Melaka mengambil alih peranan. Pusat Kedah Tua di Sungai Batu perlahan-lahan ditinggalkan. Ditelan masa, sehingga hanya tinggal kisah dalam tanah, menunggu digali semula. Sejarah tamadun Kedah Tua dan Sungai Batu mengubah cara kita melihat diri sendiri. Tamadun di tanah Melayu bukan bermula dengan Melaka, tetapi berakar beribu tahun lebih lama. Jika kita lupa kisah ini, kita sebenarnya sedang melupakan salah satu bukti bahawa rantau ini pernah menjadi pusat tamadun dunia.